Amerika serang Yaman, kerana Yaman sokong Palestin, kita akan melawan mereka atas dasar mempertahankan diri. Kita serang Israel bukan atas dasar mempertahankan diri. Kita serang Israel atas dasar menyokong perjuangan rakyat Gaza, nak menghentikan pembunuhan di Gaza. Jadi kita dengan mereka, kita bersifat mempertahankan diri. Kita dengan Israel, kita menyerang dia sebagai sokongan kepada Gaza. Jadi kalaulah mereka berhenti menyerang Yaman, kita akan berhenti menyerang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan saya Abdul Rahman bin Cik Mat, Muhammad Mahyudin bin Muhammad Yusof. dan kita berada dalam episod ke-44 Ulas Sebentar. Dan saya rasa lama dah kita tak bersiaran, Ustaz dia. Ya, betul. Agak tertangguh siaran kita pada kali ini akibat desakan masa, kekangan, peluang untuk kita melakukan perkongsian. Dan sedar ataupun tidak, kita telah melebihi setahun podcast yang kita lakukan ini. Dan kita berada dalam episod yang ke-44 ini, satu batu aras yang menarik lah, yang kita boleh ukur dan kita boleh tengok dan kita boleh review balik di atas apa yang telah kita berkongsi sebelum daripada ini. Tetapi yang pastinya isu pembebasan Masjidil Aqsa, apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita yang berada di Gaza dan mereka yang berada di sekelilingnya masih dalam keadaan tidak berubah walaupun hampir 2 tahun peperangan berlaku. Dan kita mengharapkan dengan perkongsian ini mampu memberi sedikit kesedaran kepada masyarakat tentang apa yang berlaku dan sepatutnya kefahaman yang mesti diambil oleh kita dalam apa yang berlaku. Ya, betul. Dan sebelum daripada kita masuk dalam topik kita pada hari ini, suka untuk saya kongsikan suatu iklan daripada Yayasan Amal Malaysia Cawangan Terengganu. Kita ada membuat korban dan akikah amal bagi tahun 2025, dan bagi mereka yang ingin menyertai korban ini, boleh tengoklah, kita akan paparkan iklan di skrin, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita fokus kepada kawasan benua Afrika dan serantau Asia ni. Dan kita ada lembu, unta, kambing, dan kita juga membuka peluang untuk wakaf Al-Quran, dan boleh menghubungi nombor ejen kepada korban dan akikah amal ini, iaitulah 01111 4x1 0 4x1 443890. Sekali lagi saya ulang, 01111 443890. Itu iklan yang boleh sama-sama kita join, dan bagi mereka yang berminat boleh mengambil bahagian dalam korban dan akikah bagi tahun ini. Kita masuk kepada topik asas kita, Ustaz Din, iaitulah apa yang sedang berlaku. Dan sebenarnya dalam tempoh 2 minggu lebih ni, terlalu banyak isu yang berlaku sehingga kan kita terlepas banyak benda. Maksudnya kalau kita rasa perkongsian kita pada hari ini yang kita susun, poin-poin yang kita cuba untuk kongsikan, banyak benda yang kita rasa lapuk dah lama. Walaupun sebenarnya kalau ikut masa dia hanya baru seminggu lebih. Tapi oleh kerana banyak hak baru ni, isu-isu yang berlaku dalam tempoh 2 minggu terawal, kita rasakan ia merupakan isu yang telah lama. Kerana apa yang berlaku terlalu cepat dan pantas. Dan semestinya kawasan yang paling hangat sekarang ini, khususnya pada hari ini, semalam dan 2-3 hari ini, adalah negara yang masih memberikan sokongan kepada Palestin, kepada Gaza, menjadi Jabhatul Isnad yang berterusan sehingga sekarang adalah Jabhatul Isnad yang berada di Yaman. Ketika mana semua orang telah mengatakan bahawa setelah jatuh dan gugurnya ataupun hancurnya dan luka parah Hizbullah yang berada di Lebanon, boleh dikatakan ada yang menyatakan bahawa paksi mukawamah ataupun paksi pejuang ini telah lumpuh ataupun hilang. Tapi sebenarnya yang masih berterusan sehingga pada hari ini adalah Yaman, dan terus-menerus melakukan operasi dengan matlamat yang sama, menyekat Laut Merah daripada laluan kapal daripada Amerika, kapal daripada Israel secara khususnya, dan mereka terus menyerang ke dalam Israel dengan serangan-serangan yang semakin hari semakin menarik. Dan mereka tidak berganjak. Matlamat daripada serangan yang dilakukan oleh mereka tetap sama, iaitulah hentikan serangan ke atas Gaza dan membawa masuk
bantuan kemanusiaan ke dalam Gaza. Dan dalam 2-3 hari ini kita menyaksikan suasana yang begitu dahsyat yang berlaku antara Yaman dan Israel serta Amerika. Dan yang paling besarnya adalah bagaimana Yaman telah berjaya mengebom kawasan lapangan terbang Ben Gurion ataupun lapangan terbang Lut, asal nama dia ditukar kepada Ben Gurion. Dan ini mengejutkan semua orang, sama ada yang dekat ataupun yang jauh. Israel sementara lagi lah, setelah mereka mempunyai pelbagai sistem pertahanan udara, sama ada yang mereka miliki ataupun import daripada Amerika, THAAD dan sebagainya. Kegagalan ini memalukan mereka dan menghilangkan lagi kepercayaan masyarakat mereka kepada kerajaan Israel. Bila roket hypersonic balistik yang dilancarkan daripada Yaman ni jatuh ke pekarangan lapangan terbang Ben Gurion ni, satu benda yang mengejutkan orang Israel, Amerika dan juga seluruh dunia. Semua orang terkejut, orang tidak sangka lah. Sebab maknanya kalau tengok sebelum ni Israel dan Amerika ni mereka macam cukup yakin lah dengan sistem pertahanan yang ada. Kita hanya baca berita dia roket Yaman sampai ke lapangan terbang Israel, tapi mungkin sebahagian pada kita tidak tahu benda ni bukan satu benda yang mudah nak sampai situ. Dia telah melepasi sekurang-kurangnya 4 pertahanan udara yang ada di Israel. Satu. Yang keduanya, daripada Yaman nak sampai ke Ben Gurion tu lebih daripada 2,000 km. Dan dia juga telah melepasi radar dan juga alat pengesan yang ada pada Amerika yang duduk di Laut Merah di Yaman tu. Dia duduk perhati. Jadi Amerika ni dengan kapal pengangkut, kapal perang, dengan radar, dengan satelit, dengan macam-macam pantauan lah atas bawah, kiri kanan, belakang, depan di Yaman tu. Mereka pun tidak mampu menghalang serangan roket daripada Yaman bergerak sejauh lebih 2,000 km. Jadi kalau ikutkan maknanya luar biasa lah pencapaian ni. Maknanya senjata yang paling canggih di dunia yang ada pada hari ni pun tidak mampu menghalang serangan daripada Yaman berjalan lebih 2,000 km dengan pelbagai lapisan sistem pertahanan udara, satelit, radar dan macam-macam. Dalam keadaan kita kata Yaman ni dia negara yang orang kata miskin, yang orang kata mundur, yang orang kata yalah, mana ketinggalan lah daripada semua sudut lah kalau kita nak bandingkan dengan Amerika dan juga Israel. Jadi bukan satu benda yang mudah sebenarnya nak sampai roket Yaman ke Israel, tapi mereka berjaya. Ini setelah kita kata setahun setengah mereka ni banyak kali dah orang berusaha. Kumpulan pejuang Palestin pernah melancarkan roket ke arah Ben Gurion. Hezbollah pun pernah melancarkan roket ke arah Ben Gurion. Yaman sendiri pun pernah beberapa kali sebelum ni telah melancarkan roket ke Ben Gurion. Tapi inilah yang dikatakan pencapaian yang paling berjaya setakat ni. Jadi pencapaian ni melalui siri-siri percubaan yang panjang. Dak jadi lagu ni ya jah kok ni sikit. Dak jadi tinggi perendah sikit, dak jadi tinggi tinggi lagi. Jadi akhirnya siapa? Tu penting tu. Tapi kadang orang nampak, siapa je orang tak tahu. Makna siri-siri untuk sampai situ tu bukan satu benda yang mudah. Dan benda ni sebab itulah kita kata, dia macam Ustaz Amal kata, benda yang sangat mengaibkan Amerika dan juga Israel yang mana sistem pertahanan yang mereka bina ni menelan belanja bilion-bilion lah. Terlalu banyak bilion lah yang telah dihabiskan dan sedang dihabiskan untuk mengatasi roket yang seterusnya akan dilancarkan oleh Yaman ni. Jadi apabila Yaman telah berjaya menghantar roket itu, walaupun tidaklah kena tepat di atas bangunan airport tu, di perkarangan airport, tapi sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan, kegemparan dan kerunsingan kepada Amerika dan juga Israel. Sebab tu selepas saja daripada roket itu jatuh, serta-merta lah mana Netanyahu dan juga menteri-menteri kabinet dia melakukan mesyuarat tergempar untuk membincangkan 2 isu yang paling utama. Yang pertamanya ialah mereka nak membincangkan bagaimana roket itu boleh melepasi ke semua lapisan sistem pertahanan udara yang ada pada Amerika dan juga Israel. Dan yang keduanya ialah bagaimana tindak balas yang akan dilakukan oleh Israel terhadap serangan daripada Yaman. Sebab malulah Israel, dia kata dia tentera paling kuat di Timur Tengah. Kalau dia kena pukul, dia tidak balas, mana benda tu satu perkara yang sangat mengaibkan Israel lah. Kemudian pula kita boleh tengok daripada satu sudut yang lain. Bagaimana kita kata
Yaman ni dia menggunakan modal yang kecil untuk mendapatkan hasil yang besar. Dia selepas daripada dia melancarkan roket ke arah airport Ben Gurion, dan seperti yang telah kita tahulah sebelum ni, Yaman ni dia telah mengepung dan mengenakan sekatan kepada semua kapal-kapal yang nak menuju ke Israel. Jadi laluan laluan laut telah ditutup sepenuhnya oleh Yaman. Dalam keadaan Yaman ni negara yang miskin, yang tidak ada jet berjuang, hanya ada roket dan senjata yang tidak sehebatlah yang ada pada Amerika dan juga Israel. Mereka telah berjaya mengepung dan menyekat laluan laut. Sekarang ni Yaman umum pula, mereka akan menyekat laluan udara ke Israel, dan dia telah menasihatkan semua syarikat-syarikat penerbangan antarabangsa supaya mereka ni jangan pergi ke Israel, ke airport Ben Gurion. Kalau mereka nak jaga keselamatan mereka, mereka jangan pergi ke situ. Dan kalau kita tengok Yaman ni, sebab tu kita kata tadi, kata kunci apa? Ialah modal kecil tapi hasilnya besar. Maknanya dia tak perlu nak serang airport Ben Gurion ni setiap hari. Cukuplah dia serang sekali, sampai di pekarangan airport, semua syarikat penerbangan tak berani nak mendarat di situ. Sebab orang pun tak tahu bila serangan seterusnya, esok ke, lusa ke, minggu depan ke. Boleh jadi Yaman sambung serangan tu bulan depan pula. Tapi semua orang takut. Akhirnya Israel akan tertekan, dan inilah perkara yang paling ditakuti oleh Israel. Setelah daripada kepungan dan sekatan laut, mereka akan dikenakan pula sekatan udara oleh Yaman, dan benda ini akan menyebabkan kesusahan yang amat besar lah kepada Israel dan juga rakyat Israel itu sendiri. Sebab tu akhirnya Israel terpaksa membalas dengan serangan yang begitu besar terhadap Yaman, walaupun penganalisis Israel sendiri mengatakan mereka tidak yakin yang serangan balas daripada Israel ini akan berjaya menghentikan serangan daripada Yaman terhadap Israel. Jadi itulah kita kata sebahagian yang berlakulah, maknanya serangan Yaman ke atas Israel, kesan dia, dan juga serangan balas daripada Israel kepada Yaman, yang mana orang Israel sendiri pun kata walaupun Israel mengebom sebanyak mana pun Yaman ni, tetapi pada pandangan mereka Israel tidak akan mampulah untuk menghalang Yaman daripada meneruskan serangan mereka ke atas Israel. Sebab selama ni pun kalau kita tengok, walaupun setelah setahun setengah Amerika menyerang Yaman, tidak ada apa-apa hasil, tak ada kesan. Tetaplah laluan kapal Israel tak boleh lalu. Jadi benda yang sama yang akan berlaku pada kali ini. Apabila Yaman mengumumkan laluan udara mereka sekat, benda yang sama yang akan berlaku. Dan ada perkara yang menarik dalam serangan di Yaman. Kalau ikut Faiz Ad-Duwairi, dia kata kemungkinan yang paling besar adalah disebabkan oleh khotok manusia ataupun kesilapan daripada manusia atau teknikal. Sama ada, maksudnya roket yang sama digunakan oleh Yaman tapi berlaku letupan itu adalah kerana kesilapan ataupun kegagalan technician ataupun kegagalan dari sudut kemanusiaan. Tetapi dalam satu ulasan yang dibuat oleh Nasir Qindil, dia daripada Lubnan, dia buat satu ulasan, dia kata dalam maklumat yang dia dapat, yang dia baca, bahawa roket yang telah dilancarkan oleh Yaman ini telah dikeluarkan laporan sekarang ini bahawa ia merupakan roket supersonik, hypersonik, tetapi mempunyai kelajuan yang luar biasa dan melepasi kelajuan yang dimiliki oleh roket Amerika. Mana siapa kata sampai sehingga kepada 16 Mach. Mach ni tak ingatlah, baru tu kita baca dah ni, tak ingat berapa kelajuan yang digunakan untuk panggil dia kelajuan melepasi cahaya, bunyi kelajuan melepasi bunyi. Jadi dia kata sekarang ni teknologi yang dimiliki oleh Amerika dan sebagainya tidak mampu menandingi 16 Mach. Maksudnya sistem yang dia ada pada hari ini untuk menangkis tidak mampu. Hal bererti Yaman bukan sekadar mereka menyerang, bahkan dalam proses ni pun mereka masih adanya proses untuk menambah baik dari sudut roket serta drone yang mereka gunakan. Dan ini satu perkara yang besar lah. Sebab kalaulah mereka mampu dengan suasana kelemahan yang ada pada mereka sebagai manusia takdir yang ada, kata, tapi dalam bukit tu mereka boleh buat senjata yang sehari semakin canggih, maka mereka ni merupakan ancaman yang amat besar kepada Amerika serta
serta kepada Israel. Dalam masa yang sama juga kita menyaksikan apa yang berlaku di Laut Merah. Bukan saja apa yang berlaku daripada serangan ini, dan kita tahu serangan ini walaupun mereka cuba untuk mengatakan pelbagai dakwaan ataupun keluar kenyataan yang menunjukkan seolah-olah mereka menang, tapi baru ni berlaku dalam minggu lepas kita menyaksikan bagaimana mereka, walaupun ada dua versi cerita, mereka mengatakan bahawa mereka telah terjatuh kapal terbang dia ke jet pejuang dia yang berada di atas Truman ataupun kapal pengangkut pesawat Truman ni jatuh dalam laut. Ada kata sebab masa tu tengah back key, ada kata tengah setting dan sebagainya, jadi ada kesilapan teknikal jatuh. Ada yang kata, atau dalam versi yang lain yang dibawa oleh versi yang bersama dengan Yaman, mereka mengatakan bahawa jatuh sebab lepel lari. Maksudnya serangan yang dilakukan oleh Yaman menyebabkan mereka terpaksa menggerakkan kapal dengan posisi yang akhirnya menyebabkan jet pejuang yang mereka miliki jatuh. Dan ini memalukan mereka lah, sebab seolah-olah mereka kehilangan kekuatan untuk menentang Yaman sebagai negara yang lemah dan sebagai negara yang mempunyai pelbagai krisis kemanusiaan. Dan ini semakin hari semakin menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh Yaman, apatah lagi dengan sekatan udara yang tak disebut. Cuma semalam kita menyaksikan berlakunya satu pengumuman YAMSA. Kita pun bangun tidur pagi tadi baca, macam mana tu tiba-tiba ni, maksudnya tidak ada ribut, tidak ada apa, tiba-tiba Donald Trump telah mengumumkan bahawa sekarang ni telah berlaku genjatan senjata antara Yaman dan juga Amerika. Cuma dalam kenyataan dia tu dia kenyataan yang terlalu umum, mempunyai tafsiran yang luas. Itu orang boleh tafsir banyak. Tapi satu perkara yang menariknya adalah apa yang disebut oleh surat khabar Guardian dan juga surat khabar yang dimiliki oleh Amerika sendiri ataupun mereka yang ambil tahu tentang isu antarabangsa ni. Mereka mengatakan bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Amerika tentang genjatan senjata dengan Yaman ini tanpa merujuk kepada Israel. Sebagaimana seluruh dunia mengetahui berita ini melalui berita, begitulah Israel pun tahu melalui berita. Maksudnya tak bawa bicara. Tak bawa bicara. Dan bila tak bawa bicara ni, kita menampakkan di sana adanya bentuk, walaupun dia kata, kalau kenyataan dia kata Husi yang minta supaya menghentikan perang, tidak berlaku serangan balas ke atas Yaman dan sebagainya, ke atas kapal mereka. Tetapi bila mana Donald Trump membuat keputusan yang tergesa-gesa ni tanpa merujuk kepada Israel dan sebagainya, maka di sana ada maksud yang tersirat yang boleh kita baca, bahawa kemungkinan Amerika yang berada dalam keadaan terdesak akibat daripada kos serangan dan peperangan yang terlalu besar yang menimpa mereka dalam serangan di Laut Merah ni, ataupun kerosakan yang besar yang terpaksa mereka tanggung akibat daripada serangan daripada Yaman. Sebab tu macam Ustaz Ahmad kata tadi ya, semua media di Israel terkejut tiba-tiba Donald Trump umum kata berlaku perjanjian dan juga bingung. Ada yang ni analisis daripada orang Israel ya, dalam Israel sendiri. Ia membuat beberapa andaian lah. Ada andaian mengatakan bahawa maknanya bila Israel telah melancarkan serangan ke atas Yaman, maknanya Amerika nampak dari Israel boleh serang Yaman sendiri. Sebab apa kita pula kena pergi serangnya? Biar Yaman je lah yang buat. Sesat diri ya. Sesat diri ya. Jadi sebab selama ni Amerika telah habis banyak duit, banyak modal dan macam-macam. Dan kalau ikut pada satu sumber daripada Amerika sendiri, ini bukan sumber kerajaan tapi sumber-sumber dalam Amerika, dia mengatakan macam Ustaz Ahmad sebut tadi, satu jet pejuang jatuh, katanya bukan satu dua jatuh, ada pula jatuh selepas daripada tu. Jadi katakanlah satu tu harganya $60 juta, dah kalau dua $120 juta, peluru tak kira lagi, banyak bilion dah habis. Jadi benda ni tidak nampak di mana kesudahannya. Kesudahan tu tak nampak. Dan kita semua pun tahu maknanya Donald Trump ni dia orang bisnes. Jadi bila dia labur mesti kena ada pulangan. Dan kalau setahun setengah tidak ada pulangan, hanya duit habis saja, jadi merupakan suatu kerugian yang amat besar lah. Dan kita pun tengok perkembangan yang berlaku dalam dunia hari ni, bukan masalah Timur Tengah saja. Rusia dan Ukraine pula selesai lagi, Pakistan dengan India pun perang pula. India sekutu kepada Amerika. Jadi banyak benda. Jadi benda ni kalau kita lah fikir, kita sebagai manusia lah, walaupun kita memang kita orang Islam, tapi maksudnya kalau kita fikir secara logik, kita sebagai manusia, kita nak labur banyak mana, kita nak cover banyak mana semua sekali ni, dalam keadaan tidak ada pulangan. Dan Amerika sendiri pun sekarang ni berdepan dengan masalah tarif
ekonomi perdagangan dan seumpamanya ni banyak lagi tak selesai. Hari ni dia kata lain, esok dia kata kita tangguh dulu pelaksanaan tarikh ni, ada negara kita nak berunding dulu, nak bincang dulu. Benda ni semua ni menyebabkan huru-hara sebenarnya dalam pentadbir Amerika sendiri, rakyat Amerika sendiri, dan ramai rakyat Amerika sekarang ni sudah meluahkan kekecewaan mereka kepada Donald Trump dan macam-macam. Jadi nak tambah lagi dengan masalah Yaman yang sebenarnya tak ada keuntungan pun untuk orang. Apa sebenarnya untung orang Amerika dapat? Rakyat Amerika tu sendiri dengan kerajaan Amerika serang Yaman setahun setengah, tak ada hasil, duit saja habis. Dia orang Amerika dapat apa? tak ada dapat apa-apa, habis duit saja je. Jadi sebab itulah maknanya kita tengok kadang-kadang Trump ni ada orang kata dia ni seorang yang tidak ada pendirian yang tetap. Dia sendiri pun celaru dengan perancangan dia. Jadi sebab itulah akhirnya mungkin dia rasa sampai satu masa dia terpaksa kena tarik handbrake. Tapi yalah, Donald Trump ni kita dah baca kot hari ni kata lain, esok lain pula, tu dah orang kata lah. Kenyataan tak distabil. Dah, jadi benda tu menggelirukan. So kata kita, kawan di Israel pun keliru. Jadi susah. Tapi walau bagaimanapun, kalau kita tengok bila Donald Trump mengumumkan berlaku kita kata genjatan senjata lah antara Amerika dengan Yaman ni. Jadi orang tanya balik kepada yang orang Yaman pula yang terlibat berperang Amerika ni, macam mana, betul ke ada gencatan senjata? Jadi cara orang Yaman jawab ni, dia tak jawab secara jelas, cuma dia kata pada prinsipnya ialah kita sekarang ni berperang menyerang Israel, bukan asas peperangan kita tu dengan Amerika. Kita dengan Israel sebab dia bunuh orang Palestin. Jadi Amerika ni kita sebut dah daripada awal dulu. Dah. Maknanya kalau mereka serang Yaman, kerana Yaman sokong Palestin, kita akan melawan mereka atas dasar mempertahankan diri. Kita serang Israel bukan atas dasar mempertahankan diri. Kita serang Israel atas dasar menyokong perjuangan rakyat Gaza, nak menghentikan pembunuhan di Gaza. Amerika ni ia faham yang berlainan, kes yang berlainan. Amerika ni kes dia serang Yaman. Jadi kita dengan mereka, kita bersifat mempertahankan diri. Kita dengan Israel, kita menyerang dia sebagai sokongan kepada Gaza. Jadi kalaulah Amerika berhenti menyerang Yaman, kita akan berhenti menyerang mereka, kapal perang mereka dan juga kapal-kapal perniagaan mereka. Tapi jangan kapal tu menuju ke Israel. Itu cerita lah. Tapi kalaulah Amerika tidak menyerang Yaman, Yaman tidak akan seranglah kapal mereka. Jadi tapi benda ni hanya terpakai untuk Amerika. Sebab Amerika ni kes lain. Amerika ni kes kita mempertahankan diri daripada serangan Amerika ke atas Yaman. Adapun kapal yang menuju ke Israel, hal tu cerita lain. Kalau kapal Amerika ke bukan Amerika ke menuju ke Israel, semua kita akan serang. Tapi kalau misal kata yang difahamilah daripada kenyataan kumpulan Yaman yang menyerang Amerika dan Israel ni, kalaulah kapal perniagaan Amerika ni tidak menuju kepada Israel dan Amerika tidak menyerang Yaman, maka tak ada masalah kita. Tak ada masalah. Tapi dia kata bila kita kata kalau betul lah berlaku persefahaman antara Amerika dengan Yaman, Yaman jangan serang Amerika, Amerika jangan serang Yaman, tidak bermakna Yaman akan berhenti menyerang Israel. Itu hanyalah antara Amerika dengan Yaman sahaja. Jadi antara Yaman dengan Israel, dengan Gaza, benda tu kekal macam biasa. Tapi bila Donald Trump umum berlakunya genjatan senjata, berhenti menyerang antara Yaman dengan Amerika, benda inilah yang paling menakutkan Israel. Sebab seolah-olahnya macam Israel akan keseorangan untuk melawan Yaman dan juga nak melawan di Gaza. Jadi untuk perkembangan seterusnya kita tunggu dah, lihat lah macam mana yang akan berlaku. Cuma ada khabar angin lah, walaupun benda ni tidak ada kesahihan lagi. Khabar angin mengatakan bahawa bila berlakunya genjatan senjata, Yaman tetap ada lancar serangan ke atas Truman. Cuma ni tidak ada berita yang tu kan. Apa kita tengok akan datang lah bagaimana pengembangan yang akan berlaku di Yaman ni. Dan kita tahu bahawa Donald Trump juga sebenarnya antara faktor berlaku genjatan senjata, kerana Donald Trump sendiri dia akan mari ziarah ke kawasan Syarqul Awsat ni ataupun kawasan Middle East. Dan perkembangan berkaitan dengan Yaman dan Amerika ni ia agak menarik, sebab ramai penganalisis mengatakan bahawa sekarang ni yang mengubah situasi politik antarabangsa seluruh dunia adalah player utama mereka adalah Yaman. Walaupun dulu orang tak nampak, dulu orang nampak
bahawa antara player yang akan mengubah suasana politik di seluruh dunia antara Iran, Rusia dan sebagainya. Tapi sekarang ini terbukti bahawa Yaman telah membuat langkah yang menyebabkan perubahan yang besar kepada politik antarabangsa yang berlaku. Dan itu di antara beberapa perkara lah yang berkaitan dengan Yaman yang boleh kita kongsikan, dan banyak lagi perkara-perkara yang lain, sama ada berkaitan dengan senjata, berkaitan dengan strategi dan sebagainya. Itu kita boleh bincang dalam pertemuan di kedai-kedai kopi, insya-Allah. Itu ada atau maknanya eksklusif kerana tadi Pay per view. Dan sekarang ni kita masuk perbincangan tentang apa yang berlaku di dalam Gaza. Hakikatnya sampai hari ini proses rundingan hanya tinggal kata-kata saja dan tidak ada pergerakan yang menarik, dan suasana ini berlanjutan dalam keadaan para pejuang masih menggunakan taktik serangan psikologi semakin hari, dan semakin banyak video-video yang dikeluarkan. Baru ni pun keluar dalam keadaan cedera teruk akibat daripada serangan bom yang telah dilakukan oleh Israel ke atas terowong-terowong. Dan kita menyaksikan bahawa di dalam Gaza ini bukan sahaja serangan Israel berlaku, tetapi serangan daripada para pejuang juga tidak berkurangan, dan terlalu banyak kembalinya operasi di dalam Gaza ini, dan ia menakutkan Israel sehingga kan nak khabar takut baru ni, sehingga mereka buat operasi di Rafah. Sepatutnya bila mana masuk satu kawasan nak keluar mesti cek lah SOP mereka semua dah ada belaka kedok dan sebagainya. Tiba-tiba tertinggal seorang askar duduk tengah padang, maksudnya duduk kawasan operasi, dan kalau bahasa kita kat trauma 40 minit kena tinggal. Mujur tidak disedari oleh para pejuang. Kalau dok sama ada mati dia ataupun dicolek dia. Dan kalau dicolek semakin besarlah kesan dia kepada Israel. Yalah, maknanya akhir-akhir ni semakin banyak berlaku serangan hendak perangkap yang telah dipasang oleh pejuang-pejuang Palestin. Jadi sebenarnya sepanjang daripada kita kata setahun setengah ni, banyak kali dah tentera Israel ni diserang hendak, terkena perangkap bom dalam rumah, bom dalam tanah, bom dalam TV, bom bahagian atap ni letak bom, runtuh bangunan atas tentera Israel, bom di terowong-terowong palsu, terowong sebenar tapi dipasang perangkap bom. Kesemua ni telah berlalu setahun setengah. Dan kalau kita bacalah report daripada tentera Israel sendiri pun, penganalisis dia sendiri pun kata kita akan mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Tetapi benda yang sama tu tak berlaku. Kita tak tahu. Maknanya kita nak kata macam mana ya? Kalau kita nak cerita pasal hak terbaru ni seminggu dua ni, kena serangan hendak, kena perangkap bom dipasang di pintu-pintu masuk terowong bawah tanah. Benda sama je. Jadi mereka ni sebenarnya telah melakukan kajian, dan mereka telah membuat siasatan, dan mereka sudah ada resolusi ataupun pengajaran lah daripada apa yang berlaku ni, dan mereka telah mengubah taktik-taktik mereka. Tapi dalam masa yang sama, pejuang Palestin pun ubah juga taktik dia. Dari segi taktik serangan hendak, dari segi taktik pasang bom di permukaan yang kita kata pintu-pintu masuk ke terowong-terowong bawah tanah ni, tetaplah askar Israel itu terkena juga perangkap dan serangan hendak. Khususnya kalau kita tengok di kawasan-kawasan yang sebenarnya askar Israel telah masuk ke situ berkali-kali. Jadi kalau ikutkan kali pertama masuk, mereka kata selesai dah. Masuk kali kedua, kemudian kena serang lagi, masuk lagi kali kedua. Jadi kebanyakan tempat yang askar Israel kena ni tempat yang sama je. Di utara Gaza, di Rafah, di tempat yang hampir sama saja mereka kena. Jadi menimbulkan persoalan, sebab sekarang ni kita kena tahu ketua angkatan tentera sekarang ni orang lain. Hak dulu Halevi tu dia telah letak jawatan dan dia mengambil tanggungjawab lah di atas kegagalan dia ni pada 7 Oktober, dan juga dia tidak berjaya lah mencapai apa-apa sekalipun matlamat perang yang telah ditetapkan oleh tentera Israel dan juga kerajaan Israel. Mari hak baru ni, dia kata dia akan buat lebih hebat lagi. Tapi akhirnya benda yang sama je berlaku. Jadi di sini kita boleh kata sebenarnya pejuang Palestin ni, mereka ni jauh lebih elit, lebih komando, lebih strategik, lebih taktikal. Setelah daripada setahun setengah, mereka masih lagi berupaya memberikan kejutan-kejutan kepada
kejutan demi kejutan kepada tentera Israel. Dan tentera Israel ini sepatutnya dengan segala peralatan, dengan segala bau ni pun katanya ada pasang alat pengesam, pengintik dan macam-macam lah. Waktu pun mereka tidak berjaya untuk mengatasi serangan daripada pejuang-pejuang Palestin. Dan akhirnya, baru-baru ni kita tengok beberapa hari yang lepas, Kabinet Israel bermesyuarat, Kabinet Keselamatan Israel lah, mereka telah sebelah suara bersetuju untuk melancarkan serangan besar-besaran ke atas Gaza. Buat kesekian kalinya. Tapi dalam masa yang sama, itu adalah keputusan politik. Kerajaan telah bersetuju. Tapi pelaksanaan belum tentu. Sebab daripada peringkat tentera Israel, Ketua Angkatan Tentera Israel sendiri sekarang ni, yang baru ni, dia pun kata sebenarnya kita tak mampu. Sebab tentera kita ni sebenarnya sudah letih. Setahun setengah dah mereka berada di medan perang. Kemudian kita nak panggil balik tentera-tentera simpandang berpuluh ribu untuk turun semula ke medan perang dalam keadaan letih, dalam keadaan tak nampak macam mana sebenarnya cara untuk kita mengatasi Hamas ni ataupun pejuang-pejuang Palestin. Tak nampak jalan. Bila masuk dia sama yang akan berlaku. Terkena perangkap, terkena serang hendak. Perangkap, serang hendak. Perangkap, serang hendak. Jadi benda yang sama ni akan mengakibatkan kerugian yang besar kepada tentera Israel yang sedia adanya telah rugi begitu banyak tentera dan juga kelengkapan ketenteraan. Jadi perkara ni akan menimbulkan tekanan yang berat lah ke atas tentera Israel. Jadi arahan itu, keputusan kabinet itu sudah ada, cuma pelaksanaannya tu belum tentu lagi macam mana. Walaupun kerajaan nak berlaku gitu, sepatutnya tentera ni kena melaksanakan sajalah. Ketua Angkatan Tentera ni kena melaksanakan sajalah arahan daripada kerajaan Israel. Tetapi kemampuan sebenar mereka untuk melaksanakan arahan kerajaan tu buat masa ni agak payah dan agak rumit lah. Dan kita rasa dalam Israel sekarang ni pun berlaku masalah yang besar. Bila mana pertembungan antara Port Haridim, haluan kanan dengan kumpulan-kumpulan yang lain, walaupun nampak Haridim menguasai dari sudut kerajaan ataupun haluan kanan ni menguasai dari sudut kerajaan, tapi kita menyaksikan bahawa haluan kanan ni seolah-olah hampir ditolak kerana mereka pendekatan yang terlalu ekstrim, dan mereka juga ekstrim bukan sahaja sesama kepada orang Palestin, termasuk sesama mereka sendiri. Ada beberapa kes-kes yang berlaku di antara mereka ni, pergaduhan dan sebagainya, akibat daripada mereka yang ekstrim daripada haluan kanan. Ada yang ditangkap baru ni dan sebagainya. Dan kita menyaksikan bagaimana di dalam Israel juga bahawa baru ni dibuat suatu poll ataupun undian, dan belum pernah berlaku undian yang mana pihak kerajaan mendapat undian yang terlalu sedikit. Adakah untuk meneruskan perang ataupun tidak, yang sama dengan Netanyahu dalam bab perang sekarang ni, hanyalah lebih kurang 26% ataupun 29% yang bersetuju untuk berperang. Selain daripada tu, 60 lebih tidak bersetuju untuk berperang, dan hak lain ada option-option yang lain yang dibuat undian. Dan ini memberikan gambaran yang jelas bahawa peperangan ini berlaku akibat daripada desakan ataupun kepentingan politik Netanyahu semata-mata. Yang keduanya ialah yang menarik juga berlaku hari ini, bekas jurucakap, bekas Parlimen Perang, bekas Menteri Pertahanan mendedahkan pelbagai laporan berkaitan dengan bagaimana suasana perang ni sepatutnya tidak berlaku sebagai hari ini, tidak berlanjutan sampai hari ini. Mengapa berlakunya sehingga kepada peperangan yang memakan masa yang panjang dan menyebabkan keletihan kepada tentera, dan hakikatnya dapat dilihat daripada memorandum yang dihantar oleh para tentera kepada kerajaan Netanyahu ni. Cuma saya suka apa yang Ustaz disebut tadi berkaitan dengan Gaza ni. Sepatutnya ialah satunya hak para pejuang, tapi sepatutnya penduduk Gaza ni dengan 2 tahun perang patuh dah semangat. Sepatutnya patuh semangat kalau ikut teori kebiasaan orang. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Mereka bukan saja tidak patut semangat, walaupun laporan hari-hari kita baca bahawa bukan saja akibat daripada kematian, bukan saja akibat daripada serangan Israel, tapi kematian akibat daripada kebuluran yang semakin teruk sekarang dalam Gaza. Tetapi mereka tetap dengan slogan yang sama, dengan semangat yang sama, dan dengan pendirian yang sama, iaitu bersama dengan para pejuang. Dan mereka juga berterusan memberikan sokongan kepada perjuangan ini, walaupun
bukan saja Israel menggunakan cara-cara yang kotor untuk mematahkan semangat mereka, termasuklah Mahmud Abbas. Ni rasanya baru-baru ni ramai-ramai ke dia tak lalu. Maknanya mengeluarkan kenyataan simpati kepada Israel terlalu dahsyat dan menyerang para pejuang terlalu dahsyat dalam keadaan dia cuba untuk menangguk air keruh dengan suasana yang berlaku di Gaza ni. Iyalah. Jadi kalau kita tengok kita sebagai manusia, kita tak fikirlah kata memang kita orang Islam, tapi kalau kita sebagai manusia, kita tengok kenyataan Mahmud Abbas ni, jadi jadi kita tak reti nak katalah. Maknanya sebenarnya Israel pun tak pandang mana Mahmud Abbas ni hanya sebagai papek je. Tak. Lepas tu baru ni kalau kita tengok sikit lah, kita nak cerita sikit je masa kebakaran baru ni di Israel. Mahmud Abbas menawarkan bantuan. Saya tak layak pun. Tak layak. Maknanya tak ada apa Mahmud Abbas ni. Tak ada orang sambut. Tak ada orang sambut. Tapi dia ni maknanya orang kata nak sebut macam mana, beria-ia untuk memperhambakan diri kepada Israel. Israel tak layak pun. Mana tarikh Mahmud Abbas ni walaupun dia menawarkan diri untuk berkhidmat di Israel tak layak. Nak pergi saja pun Israel tak layak. Cuma ia kekalkan kedudukan situ tu untuk kawal orang Palestin di belakang dia je. Tapi sebenarnya Israel pun tak apa kenal juga kepada Khaddam ni. Tara tu saja. Tapi dia masih lagi. Jadi kita bukan nak kutuk orang, dia pun orang tua dah, tapi sedih lah kita rasa sangat sedih lah dengan apa yang berlaku dalam keadaan kalau kita tengok maknanya pejuang-pejuang Palestin ni sebenarnya cuba menghulurkan tangan kepada Mahmud Abbas ni untuk kita sama-sama berpakat membina kesefahaman, kesatuan di kalangan Palestin. Tapi gitulah, mana kalau tengok di satu di China itu dibuat satu perbincangan, keluar dengan resolusi, balik ke pun dilanggar apa yang dia sendiri sign. Jadi maknanya kita nak katakan ia lebih kasih kepada orang bukan Islam lah daripada orang Islam. Jadi itulah hakikat yang sedang berlaku kepada Mahmud Abbas dan juga orang-orang yang bersama dengan dia pada hari ini. Antara yang menarik juga berlaku dalam seminggu dua ni lah atas perkembangan yang berlaku di Syria. Kita tahu memang bukan menarik lah, tapi bahasa mudahnya memang panah. Sebab pelbagai isu yang berlaku sama ada antara Syria dengan Amerika. Kerana baru-baru ni memang mengejutkan semua orang bila mana kenyataan daripada Ahmad Sharak ataupun kerajaan Syria yang baru mengatakan bahawa mereka boleh mempertimbangkan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel jika kena dengan syarat-syarat tertentu, dan mereka buat rundingan ni dengan mereka untuk menormalisasi bahasa mudah mengiktiraf Israel, dan tujuan dan matlamat dia adalah kerana untuk diangkat sekatan ke atas Syria, dihantar bantuan ekonomi dan sebagainya. Dan ini suasana yang berlaku berbelah bahagi orang bila mana membaca kenyataan yang berlaku, kerana sebahagian daripada kita ada yang menyokong dia secara bulat-bulat, ada yang menolak dia secara bulat-bulat, dan kami mengambil pendirian bahawa kita melihat dan menyaksikan perkembangan bagaimana akan berlaku di Syria ni. Dan apatah lagi dalam suasana sekarang ni, hak ni sebenarnya apa yang ditunjuk ataupun yang disebut oleh ramai penganalisis pada awal-awal kejatuhan kerajaan Bashar Assad, iaitu untuk mengekalkan suasana keamanan di dalam Syria. Dan sekarang ni memang Israel mengambil peluang gila-gila untuk menyokong kumpulan minoriti, dan sekarang ni mereka telah berjaya melembutkan hati sebahagian daripada Druz untuk menerima tawaran daripada Israel, sama ada dari sudut ekonomi ataupun dari sudut keagamaan ataupun dari sudut persenjataan. Sebab baru-baru ni dia mula dengan keagamaan, sebab oleh kerana Druz dia ada tempat suci mereka di dalam Israel. Jemput mari dengan bawa bah dan sebagainya, boleh masuk Israel, boleh ke ziarah tempat-tempat suci bagi Druz ni. Lepas tu baru-baru ni, dalam minggu 2-3 hari baru ni, mereka menghantar bantuan makanan, bukan sikit, atau berlori-lori, berkontena-kontena, atau bantuan kemanusiaan makanan ini, kerana mereka mengatakan bahawa Puak Druz ni ditindah begini dan sebagainya. Dalam masa yang sama, mereka juga menghantar kereta-kereta perisai serta kita panggil kelengkapan ketenteraan kepada Druz, dengan quote kata menjaga keselamatan Druz daripada dianiayai ataupun diazalimi oleh kerajaan Syria yang rasmi.
menariknya lah adalah penganalisis awak tu dia sebut, dia kata pada ia ulah pasal bantuan makanan kepada Deru di Gaza. Dia sekat makanan tau. Di Syria Deru ni pula dia hantar makanan. Jadi nak ceritanya benda tu bukan kerana niat baik, tapi kerana kepentingan Israel semata-mata. Dan apa yang berlaku, macam kita pernah sebut sebelum ni, bagaimana Syria melihat Israel, bagaimana Israel melihat Syria. Orang Syria melihat Syria ni kerajaan baru, kerajaan. Ada pemimpin, ada kementerian, ada tanah yang berdaulat, ada sempadannya, negaranya. Tu pandangan orang Syria terhadap kerajaan baru Syria. Pandangan Israel terhadap Syria bukan gitu. Israel melihat Syria ni sebagai tanah, bukan sebagai satu kerajaan. Bukan Ahmad Syarok ni dianggap sebagai satu ketua negara. Apa-apa hal kita bincang ni, tak. Israel dianggap Syria ni satu wilayah, ada beberapa puak di atas tanah tu. Kita akan berbincang dengan setiap puak. Dia tidak mengiktiraf pun kerajaan baru Syria ni. Jadi sebab tu apa-apa hal, dia akan pergi terus direct kepada orang yang dia nak bincang, dia nak runding. Dia tak peduli siapa dia, Ahmad Syarok ketua ke, tak ketua ke, dia tak kira. Jadi matlamat besar daripada apa yang berlaku di Syria ni menimbulkan perpecahan di antara Druze dengan kerajaan pusat di Damsyik, majoriti Muslim Sunni. Kerana perancangan jangka masa panjangnya tidak lari daripada benda yang sentiasa diulang-ulang oleh Netanyahu, ialah Timur Tengah baru. New Middle East. Maknanya ia nak memecahkan lagi Syria ni. Jadi tak peduli orang naik Syria ni lepas Bashar Assad ni nama Ahmad Syarok ke nama apa benda ke, tak kira. Yang penting matlamat dia nak memecahkan lagi. Dan sebab itulah dia mengambil kesempatan bila berlaku kita kata sedikit pertempuran lah antara kumpulan Deruh dengan Sunni di Syria baru ni. Dia pun serang tepi kediaman rasmi istana presiden. Amaran kepada Ahmad Syarok supaya jangan menzalimi puak Deruh. Itu cuma wayang belaka lah kita kata. Matlamat besarnya ialah dia nak memecahkan Syria itu sendiri. Dan memang kita tak nafi ujian dan juga cabaran kepada kerajaan Syria yang ada pada hari ini sangat-sangat besar. Dia nak menstabilkan keadaan dalaman Syria ni memang payah, kerana ada pelbagai mazhab, ada pelbagai aliran, ada kumpulan Druze, ada Alawi, ada Kurdi, ada Sunni. Jadi benda ni memang tidak mudah dalam keadaan sebahagian daripada Druze ni berbaik dengan Israel, dan sebahagian lagi ada Druze yang tidak setuju berbaik dengan Israel. Sama ada Druze yang ada di Syria, sebahagian Druze yang ada di Lebanon, sebahagian Druze yang ada di Palestin. Ada yang betul-betul maknanya tidak mahu bersama Israel. Mereka buat kenyataan supaya jangan ada campur tangan luar. Tapi itulah masalahnya, ada juga sebahagian orang yang sanggup berkepentingan peribadi ni. Mungkin dia telah dirasuah ke, telah ditawar ke apa benda daripada Israel. Itu macam-macam. Dan memang Israel sengaja ia akan ambil peluang yang ada ni untuk melemahkan dan juga nak menjatuhkan kerajaan Syria. Tapi itulah kita kata maknanya mungkin Ahmad Syarok ni dengan kenyataan dia, mungkinlah kita kata, dia kata dia bersedia untuk normalisasi hubungan dengan Israel ataupun dengan Israel lah, maknanya dengan syarat-syarat yang tertentu ataupun suasana tertentu. Kita boleh baca ni daripada banyak sudut. Mungkin dia cuba nak bermain tarik tali, tapi kesimpulannya, kesudahannya macam mana? Kesudahannya macam kita kata dia, Israel bagaimana dia melihat Syria, dia tidak akan membenarkan Syria ni sebagaimana Syria yang asal, yang berdaulat, walaupun adalah sebahagiannya dijajah oleh Israel. Dia nak pecahkan Syria dan dia nak kerajaan Syria baru ni menjadi lemah selemah-lemahnya, tidak boleh buat apa-apa. Dan dia sebut banyak kali dah, dia tidak akan benarkan Syria ni memiliki persenjataan yang kuat, ataupun beberapa puluh kilometer sepadang Syria dengan Israel ni pun tak benar ada askar Israel. Jadi sebenarnya kerajaan Ahmad Syarok ni tidak banyak pilihan lah. Tidak banyak pilihan. Betul dia nak mengelak bertembung sekarang ni kerana nak menjaga kepentingan negara, nak menstabilkan keadaan dulu. Tapi dalam masa yang sama Israel juga cuba mengganggu kestabilan dalaman tu dengan dia menghasut, dia memberi rasuah dan seumpamanya. Jadi lambat dengan cepat kita boleh jangkakan pertembungan antara Syria dengan Israel ni suatu yang tidak boleh dielokkan lah. Sebab Israel ni tak boleh berunding, dia ni payah. dia susah dia ni. Dia nak kita jadi hamba dia ataupun kita lawan dia. Tak ada pilihan yang lain lah. Cuma setakat ni kita tengok Ahmad Syarok ni mungkin dia cuba main tarik tali, tapi tak tahulah permainan ni akan berlangsung lama mana keadaan yang ada sekarang ni. Dan baru-baru ni kita menyaksikan, selain daripada apa yang berlaku di Syria,
walaupun isu Syria ni lebih banyak kepada isu dalaman Syria lah. Konflik bersama dengan mereka, dengan kumpulan-kumpulan pejuang, penyerahan senjata dan sebagainya, penyusunan kembali. Banyaklah, sebab hakikat kita kena terima bahawa Syria memang masih dalam keadaan bertatih. Banyak benda yang masih kosong. Sama ada dari sudut keamanan ataupun dari semua sudut ekonomi dan sebagainya ni. Sekarang ni semua orang cuba untuk mengambil kesempatan lah. Tapi antara perkara yang menarik berlaku baru-baru ni adalah bagaimana satu konvoi kemanusiaan yang digerakkan oleh orang kafir. Mana ada beberapa orang daripada orang kafir ni menggerakkan konvoi kemanusiaan untuk hantar bantuan kemanusiaan ke dalam Gaza. Maka mereka ni telah diserang oleh Israel. Dan yang kita nak sebutnya adalah bagaimana semangatnya orang kafir, mereka bersedia menerima serangan daripada, sebab bila mana dibuat wawancara mereka kata memang telah kami memang menjangkakan Israel akan serang lah konvoi dia ni untuk atau bantuan kemanusiaan. Tapi nak kabur di situ adalah semangat mereka dalam untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Sedangkan negara umat Islam masih lagi berpesta dengan pelbagai keseronokan kehidupan di negara-negara sendiri, negara Arab dalam keadaan penduduk Gaza dalam keadaan demikian. Dan yang bermalangnya, bantuan kepada Israel belum berhenti, bahkan sebahagian daripada negara semakin berkembang. Dan yang menakutkan juga, terdapat negara Arab yang melobi supaya diberi bantuan kepada Israel dalam banyak bentuk bantuan lah. Maksudnya bantu risikan, bantu ni, bahkan bantu untuk mendesak Hamas ataupun para pejuang supaya tanazul daripada tuntutan-tuntutan rundingan yang telah mereka jalankan antara mereka. Dan ini perkara yang amat malang berlaku ataupun terbalik. Sepatutnya orang Islam yang menyokong, tetapi berlaku orang yang ikat, orang Islam yang menyerang ataupun memberikan sokongan kepada Israel, bukan kepada Gaza. Iyalah, maknanya akhir-akhir ni kalau tengok situasi yang berlaku di Gaza, maknanya sangat menyedihkan lah. Perlukan bantuan segera, sebab katanya pun tak berapa hari lagi semua bekalan makanan akan habis. Tapi masih lagi kita mendengar lah, kalau kita baca berita-berita yang keluar dalam Israel, kenyataan beberapa orang menteri Israel, Ben Gvir dan lain-lain, mereka ni secara terbuka terbuka, maknanya suruh macam Ben Gvir dengan semua terus ini, memang dia kata kalau ada bantuan makanan masuk kepada Gaza, dia akan tarik dia dari kerajaan Netanyahu ni akan jatuh. Kemudian dia kata kita kena bom semua gudang-gudang makanan yang masih ada. Sebenarnya dia pun tahu. Maknanya tak ada dah gudang makanan ke, pusat kilang bakar roti ke di Gaza, semuanya musnah belaka dah. Tapi dia suka membuat kenyataan-kenyataan seperti itu untuk menaikkan semangat penyokong-penyokong dia di Israel. Kenyataan yang dia buat ni kalau kita kira tak ada beza lah dengan kenyataan syaitan iblis ni, sama je. Maknanya membiarkan orang mati ke bulu, musnahkan semua bantuan, jangan masukkan sedikit pun makanan, biar orang mati ke bulu belaka. Mana kenyataan ni kalau kita baca tak, gila ke orang ni. Tapi dunia tak kisah pun. Orang Islam tak kisah pun. Tak apa. Dia buat kenyataan apa pun. Dia boleh pergi mana-mana. Tapi bayangkan kalau orang Islam buat kenyataan gitu. Kenyataan dia ni kalau kita kata, dah erti nak tafsir dah lagu mana. Tapi itulah kita maknanya betapa hipokrit, betapa munafiknya Barat tu sendiri dan sebahagian negara Islam sendiri yang kata nak tolong Israel. Dah Israel itu kata suruh bom semua sekali lah tempat pemulihan air, kilang roti semua sekali tu. Tak ada pula orang komen apa-apa tau. Dan antara benda yang malang jugalah kita kata tau, bila Israel serang Syria baru ni dengan begitu dahsyat lah. Konon yang atas nama nak menyelamatkan dulu, tak ada negara Arab pun komplain. Tak ada kecang, senyap je tau. Jadi benda ni sebenarnya lah yang menaikkan semangat Israel, menaikkan gairah Israel untuk meneruskan serangan mereka Syria, Yaman, Lebanon, dan lepas ni mungkin negara lain pula kena dah, masing-masing senyap belaka. Jadi benda ni lah satu perkara yang kita kata pelik, malang dan dah tahu nak kata Allah musta'an lah tu cerita. Tu kita tak masuk tentang Jordan ni Sading. Baru ni kalau kita ikut Jordan di antara negara yang sakit hati lah bila kita baca berita ni. Sekarang ni Jordan telah melakukan kerja Israel secara mudah lah kita nak kata. Iaitulah menangkap mereka yang
nak menolong para pejuang. Maknanya kita kata tak tahu, kita nak baca lagu mana, nak baca, maksud saya ni ialah kita nak bersangka baik kot mana. Jadi kita tak tahu nak baca bersangka baik kot mana, kecuali nampak mereka ni betul-betul menjadi ejen kepada Israel dalam membantu mengekang ancaman kepada Israel. Dan ini hakikat yang menakutkan kita lah daripada negara-negara Arab ni. Kita tengok video tau, dalam parlimen Jordan tu. Ahli parlimen yang menyokong keputusan kerajaan Jordan ni menangkap, mendakwa sehingga mahkamah menjatuhkan 20 tahun penjara kepada orang terlibat untuk menyerang Israel ni dengan kerja berat. Dia kata orang-orang ni adalah pengkhianat. Kita pun kata Allahu Akbar. Jadi kita tak nak faham macam mana orang menyokong Palestin lawan Israel jadi pengkhianat kepada Jordan. Jadi adakah Jordan tu Israel? ke macam mana? Dalam parlimen tu dia sebut ni, bukan kita cerita reka tau. Beberapa orang, bukan seorang. Pengkhianat pada negara, pengkhianat. Dah. Ni Jordan ni kenapa? Negara Islam ke dia tu adalah satu juzuk daripada Israel? Yelah, kita tahu orang Jordan ni bukan gitu. Cuma hak duduk dipegang jawatan tu, boleh dia tuduh orang yang nak serang Israel ni pengkhianat negara, khain. Jadi adakah Jordan ni cawangan Israel ke macam mana? Kita pun tak faham. Allahul musta'an tu kita boleh kata. Dan itu di antara beberapa perkara yang boleh kita kongsikan dalam pertemuan kita pada hari ini, walaupun agak lama kita tidak bersiaran, dan kita mengharapkan Tuhan beri kelapangan kepada kita untuk bersiaran dengan jadual yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan semua ini tidak akan berlaku kecuali dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sokongan daripada semua pendengar untuk bersama dengan kami teruskan memberi sokongan kepada kerja yang kami lakukan ini sebagai salah satu tanda kita bersama dengan perjuangan bagi membebaskan Masjidil Aqsa, dan untuk mengambil semangat sebagaimana ucapan yang diulang oleh Abu Ubaidah dalam setiap ucapan dia, beliau menyatakan innahu la jihadun nasrun aw istishhad, sesungguhnya ini adalah kerja jihad, sama ada kita mendapat kemenangan di dunia ataupun syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.